Okay guys, what's up? Assalamualaikum. Okay, hari ni aku dengan Wan ada nak pergi ke satu tempat PGM gas-gas. Kan hari ni sebenarnya Wan nak test ride satu motor ni. Ni pun baru lepas hujan ni. Lebat juga tadi hujan. Ke JB ni tak tahu lah hujan tak hujan. Dah berhenti ke belum kan? Welcome to Syah POV bro. Okay, jom kita bergerak. Tak boleh, tak reverse. Aduh, reverse pula. Aku patut pakai jaket. Aku tak pakai jaket. Nak pakai sweater. Aku ada bawa sweater tapi takut hujan ni pasal. Sebab kan aku nak stay sampai malam. Malam sejuk mat kalau tak pakai sweater. Tu yang aku simpan dah dulu. Takut hujan ke apa nanti kan. Kalau hujan aku pakai sweater malam lagi sejuk mat. Lepas tu hujan ke kabus? Aku pun tak tahu. One test. Hujan tak hujan? Oh, ni batu. Ni batu, ni batu. Ni bukan hujan, ni batu. Bunyi dia tu, woi, sedap bunyi dia. Oi. Lepas lalu bang Ituju. Lepas lalu ya. Jangan nak mengona sangat. Hujan ni. Ingat tayang murah. Barang apa tadi yang jatuh ah? Belok kanan. Tadi ada benda jatuh. Ada benda jatuh tadi. Benda dia memanjang warna hitam. Aku tak tahu lah motor kau ke motor Amir. Ada benda jatuh warna hitam memanjang. Ini dia PGM gas-gas guys. Kita dah sampai PGM gas-gas guys. Ni lah jatuh ni. Atas Ni. Oh. Ni. Buat jalan nanti. Okay, member nak tengok motor ni. Bang, saya pernah try gas-gas. A few moments later. Untuk case lah, dia bagi case lah. Dia ada mod 1, mod 2, mod 3. Ada 3 mod. Bateri ni kena cabut untuk kita charge. Tapi untuk motor ni boleh basuh full. Basuh, terbalikkan video, ambil stand tu buat jatuh kan. Okey, dia memang tembak besi ke apa semua tak ada masalah. Kita masuk bateri, beratnya 38 kg. So yang tadi yang saya tunjuk kan. Lepas tu plug yang play, ini. Ini masuk kan, dia lock. Kedua, kunci memang kena ada. Dan kita panggil ni safety untuk budak-budak. Dia fokus untuk budak. Utama. Kenapa? Ni macam kita main jet ski kan. Kalau kita terjatuh kan, dia buat dekat. Ni kita ada mod 1, mod 2, mod 3. Mod tu kita kontrol kat sini. Sebab budak kan, kita boleh adjust lah. Safety. Dia power on. So kalau lah dia jalan, dia tak boleh kontrol, nak emergency tu kita boleh tekan off. Off dia automatic mati. Kalau tengah bawa tu tiba-tiba dia off lah. Jadi dia kena off kunci balik, start lagi baru dia boleh jalan. Jadi mod ni kita kena hold lama sikit. Sebab sini dia ada ajar dia macam mana kan. Dia tu. So dia ada power start ni. Dia ada tulis kat sini dia ready kan. Boleh jalan. Tu. Kita tekan Jadi bila full throttle pun dia tak terlalu laju. Jadi kalau lah anak kita ke budak-budak kecil pun nak start kan, kita boleh kejar dia, boleh tangkap dia. Kat sini boleh tukar lagi mod nombor 2. Kan
naik mulu kan. Kalau tengok. Nombor 3 ni powerful lah. Memang power betul lah. Nak jam pun boleh lah. Kau boleh jam. Tangan ni je. So kalau weight kita pakai mod nombor 3 pun masih boleh terwili-wili lagi. Kedua, dia ada walkie talkie kat sini dan speaker kat sini. Macam Harley lah, speaker. Speaker Harley. So boleh cakap lah. Hello. Woi. Pergi sepang tu. So perjalanan tu 300 meter. Dia boleh jalan tu 300 meter, kita boleh cakap. 300 meter. 300 meter. Motor ni dia punya bateri boleh tahan kalau kita katalah kita main dalam track, memang dia cerita untuk main track, katalah full throttle kan. Dia boleh tahan 1 jam perjalanan tu, 1 jam 30% dia akan turun. So boleh pakai lebih kurang 2 jam lebih ke 3 jam. Okay. Tapi takkan kita main dalam track sampai 3 jam non-stop tak mungkin kan. Jadi kalau perjalanan tu 70 km boleh jalan. Ni untuk motor kecil. Dia panggil Hyper-B. Dan jenama? Ni jenama Suron. Okey, lagi satu, rim ni, perasan rim ni sama dengan dia panggil 65. So kalau orang beli motor nak main motor MX kan, dia sama dengan 65. Tapi 65 ni harga, kalau katalah gas-gas ni kan, harga dah 27,000. Ni 13,500. Yang paling best, rim dia boleh beli satu set yang kecil pula. Tukar rim kecil, dia jadi kecil lah. Bila jadi kecil, dah boleh main untuk kids punya pula. Ni umur di bawah 10 tahun, ni di bawah 12 tahun. So perbezaan tu lah. Tetapi bila di bawah 10 tahun, kita boleh masuk mod nombor 1 ataupun nombor 2. Kalau dia masuk ke level bawah 12 tahun, dia dah boleh pakai mod nombor 3. Jom, kita try. Memang kena lah kan. Dia break betul. Kaki tak ada break kan. Dia break tangan macam basikal. Macam skuter. Okey, try boleh. Surau je. Nanti ni. Ini buat pakai ambil gambar dekat Pang, sedap ni. Nombor 1 okey ke? Mod 1 Okey. Kita start nombor 2 Okey, mod 2. Try dulu. Jalan lesen ni. Nanti last kali kita dengki dia, kita boleh matikan. Matikan biar dia jauh. Biar dia tolak. Okey, power dia. Okey, kita test nombor 3 pula Ada Tiwan. Bukan lebih tu Willy tu. Okey, kita dengki dia. Okey. Kita dengki dia tengok. Lagi jauh biar dia tolak. Alright. Laju sangat. Sedap tu. Mati. Okey. Asal ni? Kita Tak ingat dengki jauh sikit macam sen pula. Kan okey. So macam ni lah nampak. Dia punya power dia tak rasa kan? Weh. Kocak tu. Mana ni? Kiri belakang belakang. Ni break belakang, ni break depan macam basikal. So, kalau nak start kan, kena ni. Button ni, tekan, dia akan tulis gadi. Tulis gadi kan, abang boleh buka. Ni 3 bang. Dia depan sikit. Jumpa mulai meh. Yang ni kalau macam ni, kalau macam pertandingan yang cross tu dia kira boleh masuk ke? Yang budak-budak. Lepas tu kita ikat tadi, dia dalam pertandingan motocross ni kalau untuk kids dia ada panggil 50cc di bawah 10 tahun, 65cc di bawah 12 tahun. So yang dia boleh masuk ni dua-dua dia boleh masuk, cuma tayar tu kena tukar. Kalau yang kita tengok model yang ni, dia boleh masuk di bawah 12 tahun. Jadi dia kena masuk dalam kategori yang elektrik juga ke ataupun dia boleh campur? Dia boleh campur. Boleh campur. Dia boleh campur. Yang Malaysia Motocross Championship ni ada yang dah pakai ke? Okey, untuk regulation, untuk Malaysia Motor Championship dia tu memang under MM. Dia kalau untuk ni dia panggil masih baru lagi dekat Oh, Malaysia. masih baru. Dia orang tengah buat satu test macam race juga. Dia ada qualifying, ada practice, lepas tu ada race 1, race 2. Jadi dia akan sediakan tempat charging
lepas kita main dia akan pastikan charging tu betul penuh lah. Oh, jadi dia dah boleh masuk lah. Sekarang ni regulation tu dia orang tengah buat lagi. Oh, tengah buat lagi. Tengah dapatkan sebab dunia semua dah main dah benda tu. Cuma dekat Malaysia baru sampai lagi, ada dalam proses lah. Jadi kalau dia boleh masuk, jadi dia boleh campur dengan motor-motor yang pakai minyak biasa lah. Balik je. Sebab Malaysia Motor Championship sebab dia macam national event motocross sama dengan Malaysian Cup League. Dia punya level sama, dia national event kan. So yang untuk motor ni dia masih dalam pembangunan dekat situ. Tapi kalau untuk dia panggil 3D race-race biasa kan, dia orang dah join dah. Dah join lah. Dia ada sport mode, lepas tu dia ada dynamic, lepas tu dia ada E. E ni ekonomi. Yang ni paling tak power lah. So basic dia pun sama, ni on dia dan ni horn, lampu semua. Tapi kena ada register on road tak boleh lah. Yang setakat ni tak boleh. Tak ada register on the road. So kalau nak start ready dia kena pakai ada. Bateri ready ada bateri kan. Dynamic tu dia tak apa-apa. Guys, kalau nak cari motor-motor debat ni lah kat sini tempat dia BJM gas-gas Gelang Patah, dia kat sini search kat Google, insyaAllah jumpa. Kalau nak cari Cove ni 450. Kita orang sebenarnya nak shoot Cove ni, tapi sebab cuaca ni orang tengok hujan, so lighting pun tak berapa ngam. Mungkin next time, insyaAllah kita akan return je, kita akan return. Okay, one night drive motor ni. Okay guys, kita dah settle untuk hari ni dekat sini. Ni sekarang ni kita nak on the way balik ke Indapura. Kita nak pergi makan dulu. Kita kena dulu. Tunggu Wan jap, tengah borak dengan orang. Syah, POB. So, Itu kan. Aku belakang. Iman tengah, aku belakang. Anjir, dia pergi dulu. Kata dekat belakang Syah. Okay guys, sampai di sini saja video kita hari ini. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum dan peace.